Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya Allah Ta'ala memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan pelbagai kurnia nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Salawat salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita masih lagi dalam siri diskusi kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. InsyaAllah pada pertemuan pada hari ini kita sambung lagi diskusi kitab kita dari jilid yang kedua ni, daripada 4 jilid semuanya, muka surat 225 insyaAllah. Sebagai recap, kitab yang kita guna ni kitab bertajuk Pendidikan Anak-anak dalam Islam, Tarbiyatul Aulad fil Islam, yang dikarang oleh Syekh Abdullah Nasir Alwan, yang mana beliau ni seorang ulama dari Syria dan menghasilkan hampir 50 buah kitab dalam pelbagai tajuk, dan beliau wafat pada tahun 1987 pada usia 59 tahun. Jadi kitab ni dihasilkan pada tahun 1980-an lah, maknanya background suasana kehidupan 1980-an di Syria. Dan kitab ni ada 4 jilid yang diterbitkan oleh PTS. 4 jilid menggambarkan 4 fasa dalam kehidupan seorang manusia. 4 fasa dalam keluarga, pembentukan pembesaran seorang anak sehingga dewasa. Dan diberikan kepada 4 fasa. Fasa pertama buku warna biru, fasa kedua buku warna pink ni, fasa ketiga buku warna oranye, dan fasa yang keempat buku warna hijau. Dan daripada 4 kitab ni, daripada 4 kitab ini yang ni kita dah cover dah dulu. Jilid pertama dan jilid yang kedua ni yang kita baca sekarang ni, dan jilid yang ketiga warna orange, tak buka lagi, pasti lagi. Jadi kalau sampai masa kita akan buka dan kita diskusikan insyaAllah. Kemudian kitab yang keempat, yang hijau ni, menggambarkan 4 fasa kehidupan seorang manusia dan fasa pendidikan manusia. Dalam fasa pertama diibaratkan seumpama satu pokok yang kecil yang perlu disemai, dicari benih yang bagus sebelum ditanam, dan apabila ditanam, disemai di satu tempat yang control condition, dengan cukup zatnya, airnya dan sebagainya. Kemudian fasa yang kedua, pokok tersebut telah membesar dan dipindahkan ke tanah ataupun di ladang, dan perlu juga penjagaan yang sewajarnya dengan tahap pohon tersebut. Kemudian fasa yang keempat, pohon tersebut telah membesar dan ibaratkan anak berumur 7 hingga 17 tahun. Kemudian fasa yang keempat, 17 tahun ke atas, diibaratkan pohon tersebut telah matang usianya dan telah menjadi manfaat kepada orang yang lalu lalang di bawahnya, boleh menaungi di bawah bayangan pohon tersebut, dan pohon tersebut mula menghasilkan buah-buahan yang boleh memberi manfaat kepada orang. Sampai masa kita akan diskusikan jilid-jilid yang lain.
Jadi sekarang masih lagi jilid yang kedua, muka surat 220. Para pendidik sekalian, akhir kata, demikianlah kaedah pendidikan yang berkesan terhadap anak-anak. Ia adalah kaedah penting, praktikal dan bermanfaat. Jikalau pendidik dapat mengamalkan serta menghayatinya, maka semestinya anak menjadi seorang yang mempunyai kedudukan. Contoh teladan, bertakwa, warak dan baik. Ini perenggan ini merupakan perenggan akhir dari beberapa perenggan akhir daripada tajuk kedua dalam buku ni. Tajuk kedua ke? Kan daripada bab yang pertama dari kitab ni. Bab yang pertama, subtopik yang ke-6. Dan dalam bab pertama ni ialah tentang kaedah-kaedah pendidikan anak yang efektif. Bagaimana kita telah kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, pendidikan melalui teladan. Yang kedua, pendidikan melalui kebiasaan. Yang ketiga, kaedah pendidikan dalam Islam. Yang keempat, pendidikan melalui nasihat. Yang kelima, pendidikan melalui pemerhatian. Yang keenam, pendidikan melalui hukuman. Jadi, kaedah-kaedah pendidikan ini, 6 kaedah pendidikan ini, yang mana ni adalah, kita baca pada hari ini adalah dia punya konklusi dia, kesimpulan dia, penutup dia. Maka dia kata, demikianlah kaedah pendidikan yang berkesan terhadap anak-anak. Yang pentingnya, ianya kaedah yang praktikal, yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran Karim, dan ia sangat bermanfaat sebagai panduan kehidupan kita sebagai seorang pendidik. Jikalau pendidik dapat mengamalkan serta menghayatinya, maka semestinya anak menjadi seorang yang mempunyai kedudukan. Contoh teladan, bertakwa, warak dan baik. InsyaAllah, mudah-mudahan kita usahalah untuk capai tahap tersebut. Dan sesungguhnya pendidikan ini bukanlah perkara yang mudah. Cakap theoretically okay, but then when comes to practically, when comes to reality, yang itulah yang perlu kita terjemahkan sama-sama. Kita hadapi sama-sama cabaran-cabaran tersebut. Sesiapa yang menganggap bahawa pendidikan menurut Islam tidak tertegak atas kaedah-kaedah ini, maka sebenarnya silap. Sememangnya ia tidak sama dengan pendidikan yang diterima terus dari Allah Ta'ala seperti para Nabi. Nabi-Nabi alaihissalam mendapat pentarbiahan direct dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai murabbi para Nabi. Diturunkan wahyu-wahyu mengikut situasi-situasi tertentu, diuji para Nabi dengan ujian-ujian tertentu sebagai satu uslub tarbiyah Allah SWT kepada para Nabi. Pendidikan mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malah tidak mungkin berlaku sebarang kekurangan dalam pendidikan Rabbaniyah. Ini perfect condition lah. Apabila para Nabi seperti Nabi Muhammad SAW dalam tempoh 23 tahun baginda ditarbiyah menjadi medium untuk perantaraan wahyu kepada seluruh umat sehingga akhir zaman. Nabi SAW memberikan contoh-contoh tauladan. Berlaku perkara-perkara tertentu kepada Nabi SAW, teguran-teguran tertentu kepada Nabi SAW, wahyu-wahyu tertentu kepada Nabi SAW, menjadi panduan dan pedoman kepada kita, umat akhir zaman. Namun pendidikan biasa, seperti yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya, pendidikan diberikan oleh pakar pendidikan kepada masyarakat, atau pendidikan diberikan oleh ibu bapa kepada keluarga, ia bergantung kepada faktor-faktor kaedah pendidikan yang diaplikasikan. Jadi pendidikan ini merupakan perkara yang kepelbagaian. Dan ianya berubah-ubah mengikut zaman,
berubah mengikut situasi, berubah mengikut orang, dan aplikasinya berbeza-beza. Sekiranya yang menjalankan pendidikan itu orang yang bertanggungjawab dan mengikuti jalan Allah SWT, maka dengan izin Allah, umat, keluarga dan individu yang menjadi baik dan mencapai puncak kejayaan serta kebahagiaan. Jadi bagaimana kita hidup di atas muka bumi Allah SWT ini berpandukan kepada ajaran Tuhan yang Maha Mencipta kita. Allah SWT mencipta manusia dan Allah SWT tahu apa yang baik, apa yang buruk untuk manusia. Tinggal lagi kita menjadikan Allah SWT melalui Al-Quran dan hadis Nabi SAW sebagai panduan dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang manusia. Ini dapat lihat bagaimana panduan yang digariskan oleh Islam dalam mendidik anak dari aspek keimanan, dari aspek akhlak, dari aspek psikologi dan sosial. Jadi aspek pendidikan dalam Islam ni aspek yang menyeluruh, yang membentuk kepribadian manusia secara holistik, secara menyeluruh. Jadi ada 5 pendidikan, ada 5 kesimpulan yang tuan kitab ni, muallif berikan kepada kita. Yang pertama, pendidikan melalui teladan membolehkan anak-anak mengenali sifat-sifat terpuji dan akhlak mulia. Tanpa contoh teladan yang baik, sebanyak mana nasihat yang pendidik berikan tidak akan berguna. Itu yang penting. Kita sebut berulang-ulang kali bahawa pendidikan ini yang mula-mula sekali adalah melalui teladan. Contoh daripada kita. Ibu sebagai ayah jadi contoh daripada kita. Dan dia belajar, dia melihat. Macam saya biasa bagi contoh kan, pada tuan-tuan dan perempuan. Kalau tuan-tuan dan perempuan ingat, ini pengalaman sendirilah kan. Bila anak kita pergi balik dari sekolah, balik dari pasti masa tu, dia kata, Abi, ada apa? Abi, jadi adik belajar solat. Solat, bagus, Alhamdulillah. Masa tu dia umur 4 tahun ke 5 tahun tu, begitulah lebih kurang 5 ke 6 tahun lah, itu pasti. Dia belajar solat. Tapi kenapa solat dekat rumah tak sama dengan solat dekat sekolah? Kenapa pula? Apa yang berbeza solat kat rumah dengan solat kat sekolah? Dia kata, dekat sekolah, waktu sujud, kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Waktu rukuk, ustazah suruh baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Tapi kat rumah, kenapa Umi solat dia baca Masya Allah. Maknanya sekecil itu anak-anak memerhatikan. Susi tu maksudnya kita semayang kan, kita mana baca deras waktu sujud, waktu rukuk kan, baca jadi bunyi slow lah, dia pun dengar susi. Maknanya seawal umur itu dia memerhati dan belajar meneladani daripada perbuatan kita sebagai ibu, dan dia berfikir, membuat perbandingan, membuat kesimpulan, dan dia bertanya untuk mendapatkan kepastian. Bayangkanlah kalau kita salah bagi maklumat kepada dia, kita buat kesalahan, kemudian ditegur oleh anak-anak, apa yang dia belajar di sekolah tak sama dengan apa yang ibu bapa buat kat rumah, dan bapa pula mempertahankan kesalahannya, seolah-olah buat macam lawak gitulah kan. Ianya menjadi pendidikan kepada anak-anak. Hati-hati. Yang pertama. Yang kedua, pendidikan melalui adat boleh memberikan kesan positif dalam proses pendidikan anak, kerana ia bergantung pada kaedah perhati dan jejaki, ancaman dan galakan, serta banyak tertumpu kepada kaedah membimbing dan tunjuk ajar. Tanpa sedar, tanpa adat,
tanpa adat, apa saja yang dilakukan oleh pendidik ibarat mencurahkan air ke daun keladi. Adat ni maknanya biasakan, dibuatkan berulang-ulang kali. Ditegur berulang kali kesalahannya. Kalau berlaku kesalahan yang sama, tegur. Bagi biasa dan kesalahan tersebut akan hilang. Jangan putus asa dalam mendidik, dalam mentarbiah. Solat. Esok tak solat lagi, marah. Solat. Esok lambat bangun subuh ni, marah. Mak sukalah benda ni. Eloklah. Jadi sentiasa menegur, bagi jadikan anak dia sebagai, jadikan anak tu adat dia, perbetulkan adat kebiasaannya. Yang ketiga, pendidikan melalui nasihat pula. Pendidikan melalui nasihat memberikan kesan yang positif pada anak melalui kepelbagaian tekniknya, seperti kata-kata indah, cerita tauladan, dialog dan sebagainya. Tanpa nasihat, hati anak-anak tidak tergerak dan tidak lembut. Jadi kok maka pun dalam keluarga kena ada saling nasihat menasihati. Ibu nasihat anak, ayah nasihat anak berulang-ulang kali. Dengan anak-anak ni mungkin kaedah sesuai kaedah penceritaan. Banyak cerita-cerita Nabi, cerita-cerita para sahabat yang kita boleh jadikan sebagai unsur nasihat dalam keluarga kita. Jadi pendidikan melalui nasihat memberikan kesan positif kepada anak melalui kepelbagaian teknik, seperti kata-kata indah, cerita tauladan, dialog, sebagainya. Tanpa nasihat, hati anak-anak tidak tergerak dan tidak lembut. Proses pendidikan menjadi tandus, ibarat padang pasir yang ketandusan air nasihat. Tanpa nasihat juga, usaha mengharap kejayaan besar pada masa hadapan. Banyak kalah nasihat, lazimilah nasihat. Waktu kita bersendirian dengan anak-anak, contohnya waktu kita balik kampung, kita driving contohnya kan, ada yang kan kita orang Penang ni, kampung di Kelantan ke, kampung di Johor ke, kita drive, sambil drive kita plan siap-siap kita nak nasihat apa anak kita dalam kereta ni. Dia tak boleh pergi mana lah, duduk dalam kereta, duduk sebelah kita, duduk belakang kita. Cerita, nasihat kan. InsyaAllah inilah antara pendidikan, kaedah pendidikan yang berkesan. Pendidikan melalui pemerhatian juga penting dalam mendidik dan membentuk jiwa serta akhlak anak. Pemerhatian, melalui pemerhatian anak-anak menjadi bangsa asas serta anggota yang penting kepada kewujudan masyarakat. Tanpa pemerhatian, anak-anak bergelumang dengan adat-adat yang tidak baik. Malah dalam diam mereka mungkin menjadi penjenayah serta ancaman kepada masyarakat. Jadi ibu bapa ni perlu sentiasa perhatikan, menjadi pemerhati kepada setiap tindak tanduk anak-anak, perilaku anak-anak, tutur kata anak-anak, akhlak anak-anak, lebih-lebih lagi cara pemikiran mereka, berdasarkan pemikiran agama Islam yang suci. Kadang sekarang ni banyak kecelaruan pemikiran kalangan manusia. Apabila hidup dalam suasana yang salah, suasana yang tidak betul, maka berlaku kecelaruan pemikiran, salah faham tentang Islam. Islam hanya pada nama, Islam hanya pada IC, tanpa ada roh Islam yang sebenar dalam diri manusia. Yang kelima, pendidikan melalui hukuman memainkan peranan penting dalam menahan diri anak-anak daripada melakukan perbuatan jahat. Ini kita baru cover itu kan 2-3 minggu sebelum ni. Hukuman mampu melahirkan perasaan dan sensitiviti dalam diri seseorang supaya tidak terus bergelumang dalam maksiat. Oleh itu, tumpukan usaha dan tenaga bagi melaksanakan kaedah-kaedah pendidikan ini. Jikalau pendidik mahukan anak menjadi orang yang soleh, jikalau pendidik mahu masyarakat hidup bahagia, dan jikalau pendidik mahu negara yang didiami sentiasa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya itu tidak susah bagi Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah Ta'ala maha berkuasa untuk melakukan apa sahaja. Yang pentingnya menuntut usaha dari kita, usaha bersungguh-sungguh daripada kita, peluang daripada kita, kepada kita untuk beramal dan menanam benih-benih kebaikan, dan ianya akan memberikan hasil natijah yang baik di masa hadapan. Wa qul i'malu fasayarallahu amalukum fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan buat kerja, beramallah, maka Allah dan Rasulnya dan orang beriman, orang mukmin akan melihat apa yang kamu kerjakan. Surah At-Taubah ayat 105. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah tamat kesimpulan kepada bab yang pertama dari kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam jilid yang kedua ini. Kaedah-kaedah pendidikan anak yang efektif. Tuan kitab telah menggariskan beberapa kesimpulan supaya kita dapat mengambil pengajaran daripadanya, kita fahami, kita amalkan, praktikkan dalam keluarga kita. InsyaAllah akan melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan betul lah. Saya mendoakan kepada tuan-tuan dan perempuan, juga tidak lupakan kepada diri saya, keluarga kita, keluarga kami, semoga di bawah lindungan rahmat Allah SWT, insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.